Okey, saya nak menjawab soalan ni kepada Cikgu Zairul yang mengatakan Papa Place juga dikenali sebagai Papa Riz. Kini dimiliki oleh Andy Lim, CEO Pineapple Resort Brand. Salah. Okey, bukan. Salah. Saya cakap salah. Kedai nasi Papa dengan Papa Place adalah owner yang sama. Tadi katan dengan siapa-siapa. Okey. So saya harap 2, 3. okey, orang kata mi kari dekat Papa Place memang sedap, kan? So harga dia sama juga RM9.90. Inilah dia punya yang ada kat sini. Ada berbola, kan? Ada udang, ada sayur, mi lah, kan? Hijau tu apa hijau tu? Mana? Hijau ni sayur. Oh, bendi. Sayur panjang. Lepas tu ni ada bendi, ada berbola ikan, ada fish, ada telur. So harga dia RM9.90 dengan kau dapat sambal dengan limau, kan? So aku nak rasa sikit kari dia macam mana. Aku nak rasa kuah kari je. Kari dia bagi saya kick lah, kan? Pergi dia pula. Okay, saya cakap dengan korang, kalau mi kari, kalau kari dia tak kick, mi dia memang tak sedap. Tapi sebab kari dia sedap, kau makan mi memang best. So datang dekat Power Place di arah Damansara. Okay, jumpa next video.